Hello semua, hari ni saya nak explain pasal girdling. Okay, ni sekarang kita ada pokok akasia yang besar dan matang. Dan ni tapak projek kita dah tanam pokok. Ada a few anak-anak pokok kat sini seperti yang ni. Dan akasia ni dia spesies pendatang, so kita kena remove dia. Tapi sebab ada anak pokok dekat sebelah-sebelah dia ni, kalau kita tebang, dia akan tumbang kat anak pokok dan rosakkan anak pokok. Jadi apa penyelesaiannya, kita girdle. So kita buang dia kulit dan kulit dalam dia supaya nutrien daripada akar dengan air tak boleh sampai ke tahap ke dahan atas. So makin lama kat dahan atas ni, pokok ni akan mati, dia akan repot dan dia akan jadi habitat untuk haiwan lain. Contoh dia macam burung belatuk, serangga dan tupai untuk cari makanan. Dan dekat luar dia ni, kita tinggal dia macam ni supaya bila air hujan kena dekat dia punya batang dan turun, dia akan tersekat dekat celah-celah ni. Dan pokok tu akan dapat infection. So ada lagi kebarangkalian tinggi untuk dia mati. So ni cara ecological dan cara mudah untuk buang spesies-spesies invasive. Dan cara yang bagus untuk kegunaan haiwan lain. Okey, itu je. Terima kasih.